Hai pemirsa Haryu, kali ini kita akan membahas sejarah, yaitu TELUR ITIK. Bagaimana kamu sabut ikut TELUR ITIK? Ikut kan TELUR ASIN kan? TELUR ITIK dah, TELUR ASIN dah. Ikut TELUR ASIN sebarang dah, banyak orang yang jual di kedai ya. Pokoknya ikut TELUR ASIN. Kalau nak cari, orang carilah ke kedai kinin. Situ banyak lah situ. Dia tu mulai dah mah. Tu TELUR ITIK dah dah. Iyo ITIK malah dia tapi ikut namanya TELUR ASIN. Pokoknya TELUR ASIN tahu tak? Apa macam ni nak tahu dah. TELUR ITIK dah nak TELUR ASIN dah. Bang, kau kan TELUR ASIN, pokoknya ASIN. Yo melahian ITIK dah. Yo ITIK melahian tapi TELUR ITIK dah nak TELUR ASIN dah. ASIN ke saya ASIN, pokoknya ASIN. ITIK tu melahian dah. Yo ITIK melahian tapi orang mau lah pokoknya ambo ITIK dah ambo. Ambo ASIN kan gak saya ASIN ya kan. Ni ITIK melahian ada ASIN Kalau ITIK akan nanya soe. Kau lah dibuat orang jadi ASIN ke soe. Aman. TELUR ITIK dah mah. TELUR ASIN. Apa yang kalian bacakan no ha? Apa? Ikut TELUR ITIK tu TELUR ASIN no. Apa bacaan tadi? ITIK. Sabana yang kau namanya TELUR ITIK ASIN. Lagi jalan di kalian berdua. Oh iya. Maaf ya. Iya maaf lah ya. Berarti awak batu mana sama-sama batu. Iya. Mangalu bercakap tadi. Iya. Samu jawabannya itu kan iya nya. Samu keduanya. Iya. Campuran.